Ini belah belakang dia. Jom saya tekan. Tengok. Sebelah sengit. Sebelah lagi gila keras, tak boleh tekan. IT 1 minit hari ni. Okey, hari ni macam biasa. Kami memang dapat banyak gila customer yang datang. Nak settlekan masalah handling. Contoh ni. Jom tengok kereta kat depan. Kita ada satu Honda Jazz ni. Jom tengok. Saya memang jatuh hati kat kereta dia. Tengok dia punya colour ni merlip. Nampak? So, kereta dah cantik. Tapi handling kurang cantik. Bila saya test, saya bawa, saya cakap kat owner, bang, abang punya absorber ni tak cantik, tak cun. Dia macam, mula-mula dia macam muskil jugalah. Dia tanya, kenapa saya kata tak cun? Sebab bila saya naik bongo, saya turun bongo, tak ada rebound. Saya naik bongo, turun bongo, terus pam, jatuh. Itu menandakan absorber tak cantik. Dia tak bocor tau. Jom saya tunjuk. Saya dah buka absorber dia. Okey, ni absorber depan dia. Okey, ni absorber depan dia. Nampak kiri kanan ni. Okey, cantik Jom. Tengok dekat sikit. Ni nampak. Cantik elok kan? Tak ada minyak. Biasa orang kata keluar minyak baru tak okey. No. Ni saya nak tunjuk. Nampak saya tekan. Saya tekan pun lembik. Nampak? Saya tekan je. Dia macam ada free play. Tengok. Dia keluar tapi dia tak rebound. Dia keluar tapi dia tak rebound. Ni masalah absorber dia. Okey, ni absorber depan. Okey, absorber belakang. Lagi shock. Okey, ni absorber belakang dia. Jom saya tekan. Tengok. Sebelah sengit. Sebelah lagi gila keras, tak boleh tekan. Belah sini tekan macam tu je. Belah sini tak boleh tekan tu. Jam tu. Nampak? Jam. Nampak tak? Jam. So, sebelah lembik, sebelah jam. Sebab tu bila saya bawa kereta dia, memang kita jatuh hati kereta cantik. Kereta cantik tapi handling tak cantik. Inilah antara punca dia. Okey, lepas tu ala-ala tukar absorber, kita tukar sekali mounting dia ni. Dekat mounting dia ni, tolong dengar baik-baik. Dekat mounting dia ni, bawah dia ni ada satu bearing. Okey. Bearing ni tolong test baik-baik. Okey, test dia biasa saya akan tekan, saya akan gerakkan tangan. Bila kita gerakkan tangan, kalau rasa ada kuk-kuk, rasa ada kuk-kuk tu, tolong tukar, jangan pakai. Bukan apa, nanti bila kita pakai balik, bila kita corner steering nanti, ke kiri ke kanan ke dia akan ada bunyi ataupun macam tu. So 2 kali kerja, 2 kali upah. Kita tak mau. Jadi tolong cek baik-baik ni. Cek baik-baik terus bagi tahu owner. Jangan main boleh pakai lagi. No. Okey, lepas tu ni dia punya rear end. Rear end dia ni memang lembik. Sebab tu bila kita bawa kereta dia tu tak tegak, tiba-tiba rasa tayar tu tak best lah. Tak padu lah, senang kita tak padu. Ni salah satu dia sebab ni lengan. Kalau lengan ni tak kuat macam kita, dia lembik lah. Memang handling tak best. Okey. Kemudian dekat dia punya rear end tu, dia ada satu tangan. Nampak tangan dia? Nampak tangan dia? Saya tekan macam ni je. Nampak? Problem. So nampak? Rear end dia dah out. So ini pun salah satu juga. Bila bawa kereta, tayar tak tegak. Okey. Dan last kali dia punya, bukan last kali lah sebenarnya. Kalau tukar absorber, kalau tengok tak elok, tolong bagi tahu owner, tukar terus. Sebab ni penting untuk jaga absorber kita supaya tahan lebih lama, supaya sharp absorber tu tak kena ataupun tak masuk debu. Okey. Lepas tu babush. Ini babush. Babush ni syarat dia satu je, hanya boleh guna original. Kalau tak ada choice, tak boleh buat apa. Kalau ada choice, original sahaja. Kalau pakai yang lain, saya takut masalah tak settle atau masalah tu berulang. Okey. Lepas tu ni lower arm. Okey, untuk lower arm dia ni saya cuba cari yang original tapi tak dapat. So apa saya boleh buat? Saya cuba cari harga yang paling mahal selain pada original. So saya dapatlah satu brand TRW. So kita terangkan ke owner dia punya baik buruk semua dan owner okey, so kita beli, kita pasang dan alhamdulillah lepas kita pasang, kita test, kita buat elemen, alhamdulillah kereta dia sekarang bawa memang macam gini, memang puas hati. Jadi kalau siapa yang ada masalah handling tak okey tu, nak restore balik tu, boleh bawa dulu, kita check dulu. Kami check dulu untuk anda, kita terang satu-satu apa masalah. Supaya anda faham apa nak kena buat. So macam biasa, kereta ada masalah, bawa pergi mana? Boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Sebab hari ini